amanah yang perlu dijaga, yang perlu dibuat. Kasih sayang. Sebab itu saya selalu cakap, kan, berapa besarnya Allah Ta'ala punya kuasa, punya kata, bagaimana dia meletakkan ada jiwa-jiwa yang sanggup buat kerja-kerja macam ni. Buat kerja macam ni Taizul Muhsin, kalau tak ada jiwa tak boleh. Petronas menyerahkan 200 kit bantuan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak di depo simpanan keperluan bencana Samarahan pada Jumaat. Inisiatif ini bertujuan memberi sokongan kepada rakyat yang terjejas akibat banjir di beberapa kawasan di negeri ini. Kit bantuan yang diserahkan mengandungi barangan keperluan asas seperti tuala, berus gigi dan syampu, sebahagian daripada program memacu kehidupan Petronas yang bertujuan meringankan beban mereka yang terkesan akibat bencana alam. Timbalan Pengarah JKM Sarawak, Nur Hayati Abdul Rahman yang hadir pada majlis penyerahan bantuan mengucapkan penghargaan kepada Petronas atas sumbangan tersebut. Bagi pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Petronas di atas sumbangan hari ini, dan dalam masa yang sama kita menyerulah jika ada pihak-pihak lain yang sudi menyumbang, sebab buat masa ni kita masih lagi dalam musim monsun timur laut, dan sudah pastinya sumbangan ini akan sangat berguna kepada mangsa, khususnya di pusat pemindahan sementara. Jabatan Kebajikan Masyarakat bakal menyediakan sokongan psikososial kepada 3 anak pasangan suami isteri yang ditemukan maut di sebuah rumah di Sri Aman, Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya akan turut meneliti bantuan lain yang boleh disalurkan, termasuk melalui dana tabung di bawah JKM. Ya, sebenarnya kita amat bersimpatilah. Ini amat mengejutkan. Betul sekali apabila anak sendiri menemukannya, dan anak ini adalah anak daripada lagi masih bersekolah. Kanak-kanak ini saya difahamkan di bawah jagaan keluarga dia sebelah ibunya. Dan juga kita memberi sokongan dari segi psikososial. Pada masa yang sama, insyaAllah lah kita cuba melihat untuk membantu anak-anak ini menggunakan tabung di bawah JKM kita. Di proper check, tengok mati, ini dah tinggi nampak ni. Contohlah, makin makan ubat tak? Saya cakap, lepas tengok. Kadang-kadang ada yang pergi, kadang-kadang rumahnya mungkin bocor ke apa ke, apa tidak kemas lah, mungkin sampah, kadang-kadang ada benda-benda yang patut dibuang tak ada kedegan. Kadang-kadang ada yang pergi sana tengah hari, contohlah dia tengah hari, jom kita masak, makan sama-sama, ada teman nak berbicara, dia macam nak angkat dah. Dia begitulah, begitu. Sebab itu saya selalu beritahu itu hati emas. Sebab siapa nak buat kerja ni, yang minat ni nak pergi tengok jumpa kan. Bukan, dia tidak ada pertalian darah pun. Tak ada, dia bukan selera dia kadang pun. Tapi orang yang asli, tapi dia memberikan hikmat. Kadang-kadang duduk sembang, berbual. Tak mengira paksa. Tak mengira paksa. Kesediaan mereka untuk pergi sejam, 2 jam. Pergi kemas-kemas di rumah tu. Kadang-kadang ada yang nak minta tolong juga. Mau kita pergi ke ni kejap, pekan kejap. Nak tengok beli apa-apa. Tolong tak?